Nak resepi wadih, nak resepi wadih, itulah benda yang selalu saya dengar. Tapi ini bukan wadih, kuih keria. Walaupun bentuk nampak macam ulundu wadih lah kan. Okay, so first kita kena lenyekkan keledek ni yang dah siap rebus ataupun steam. Lepas tu kita masukkan tepung gandum lah. Tepung gandum tu janganlah korang letak satu lori, kan nanti jadi macam kuih keras pula, bukan kuih keria Lepas tu masukkan sedikit garam, and then uli-uli dia sampai dia dah soft macam ni. Kita boleh prepare parchment paper, and then kita boleh flatkan dia macam ni, and then gunakan donut cutter untuk cut dia lah. Okay, so kalau nak sukatan resepi berapa banyak bahan apa semua tu, rajinlah sikit baca caption tu. Orang penat-penat buat resepi untuk korang banyak pula komplain tak ada resepi lah, tak bagi sukatan lah, itulah inilah. Yang korang tak baca tu kenapa? Rajin sikit baca. Yang dengar ada betul semua nak suap. Kan nanti suruh aku buatkan kuih kari untuk korang makan pula kan. Okay, lepas tu buat sirap dia. So sugar syrup ni masukkan gula, air, and then masak sampai dia betul-betul pekat. Dah betul-betul pekat baru masukkan kuih keria. Kalau tak tahulah apa jadi kat kuih keria korang. Walaupun masa baru-baru masuk tu nampak macam gula dia macam kenapa tak jadi je kan. Sabarlah, lama-lama tu nampak tu harapan tu muncul. Dah siap dah. Apalagi makan le. Puas hati makan macam ni daripada beli kat luar.